Yang ketiga, approach yang bertumpu kepada human oriented, penghargaan keputusan final yang diambil oleh komunikasi ataupun dakwah kita. Kerana dakwah merupakan penyampaian idea secara demokratik. Maknanya kita tertumpu sepatutnya kepada manusia tadi, human oriented pada manusia. Sebab apa? Kita hanya bagi pandangan secara demokratik. Maknanya kita bagi fakta-fakta, kita bagi hujah-hujah, kan? Bagi hujah, biasalah ada orang kritik, ada orang, jadi timbul isu kadang-kadang boleh kritik, kita pula tak boleh terima. Masalah juga, kan? Jadi kalau kita dah bagi pandangan, bersedialah untuk dikritik, bersedialah untuk diuji. Boleh kita bagi pandangan, maka ada orang pandangan juga, ada orang pandangan. Kadang-kadang macam itulah keadaannya. Tapi jangan sampai kita terkeluar daripada ruang lingkup. Kita hanya pendakwah, menyampaikan, bukan penghukum, bukan menghukum.